spot memancing di tepi highway yang ramai tak tahu sebenarnya. Okey, kat sini aku nak tunjuk satu spot ni. Sebenarnya aku tak pernah try, jujur cakap. Banyak kali aku lalu kat sini, memang ada kesan orang memancing. Dah lama dah aku tengok spot ni, cuma tak ada masa. Yelah, balik kerja tak bawa barang, geng. Okey, tepi highway ni je. Okey, tapi memang ada kesan. Dulu waktu aku pergi first dulu, memang ramai ataupun banyak lorong yang biasa geng-geng mancing masuk. Memang boleh nampak, boleh detect tu memang orang mancing, tak ada orang lain dah. Sebab tepi ni tasik, geng. Tapi waktu aku nak turun ni, geng, jujur cakap lah, hati berdebar-debar sebab semak samun banyak, geng. Maksudnya kat sini orang dah tinggal kampung ni. Tapi sebelum ni memang aku ada pernah jumpa orang memancing kat sini. Okey, tapi bukanlah seberang menghadap ke highway, opposite, maksudnya bersebelahan dengan perumahan tu. Jadi kalau korang pernah mancing kat sini, cuba cakap ikan apa korang pernah naik kat sini. Sebab boiling aku tak pernah nampak lagi lah. Tapi boiling tak ada, tak bermaksud tak ada ikan. Biasanya ada je ikan populasi macam haruan dan sebagainya. Cuma kalau kau nak tengok boiling-boiling kecil, anak-anak kecil, memang tak ada. Aku tak pastilah ikan apa ada kat sini, tapi mostly tempat-tempat macam ni memang ada haruan. Okey, toman tu of course lah, toman memang ketara sangat nampak. Cuma bagi korang yang pernah mancing kat spot ni, cuba beritahu ikan apa yang korang pernah land ataupun pernah dapat. Jadi hopefully dapat something dalam video ni, geng. Senang je nak detect spot ni, geng. Kalau korang daripada KL menghala melalui Subang, spot ni adalah highway exit daripada Subang. Okey, itu yang aku boleh tahu. Daripada Puchong ke Subang sebelah ni memang ada satu spot. Jadi hopefully dapat something dalam video ni, geng. Cuba tag, cuba komen apa yang pernah korang dapat kat spot ni. Jadi hopefully dapat something. Solat 5 waktu kewajipan bagi umat selangkawan. Assalamualaikum.